Hai guys, inilah vlog aku untuk satu hari ni. Okay, memula pagi tu pergilah tengok MV ni kan. Kita tengok event ni lah tengah hari. Sebab leader I yang ajak ni dia memang sangat-sangat baik lah. Kita berdua je boleh lah datang tunjuk muka kan. Tengok apa event ni. Lepas tu lepas Zohor pula kita pergilah dekat mall ni nak beli tudung raya. And then tengok kita dengar Fazura tau. Nak je comel je. Dapatlah juga jumpa dengan Fazura ni kan. Bukan sekali, bukannya selalu. Lepas tu pula kita on the way tu Puncak Alam. Sesat-sesat tu dekat Damansara weh. Belilah potluck kan. Sebab kita ada event dengan Anik Muhai. Siapa tak kenal tu ambil lah kau. Lepas tu pula memang pula dah tepung ni boleh rosak pula, jatuh. Pergi pula bazar kat area sini juga, cari sama juga dia punya tepung pelitanya. Layanglah RM30 weh. Tak apalah, nak masak pun jauh kan sebab aku busy gila hari ni. Lepas tu saya dapat juga duit raya daripada Anik. And then kita orang iftar sama-sama. Kita having a session lah dengan dia kan. Macam-macam aktiviti lah. Just dengar cerita daripada dia. So itu je lah. So makan rasa sedap. So semua buat potluck je. Kau tak bawa malu pula weh. Lepas tu biasalah malam-malam kita lepak santai dengan fans Anik kan. Kalau dah sonok tu jangan lupa solat. Banyak sangatlah orang yang dok enjoy lagi. Lepas buka buat tak tahu je. Solat lah anak-anak muda weh. Janganlah dok couple je. Tak baik tau. Solat. Yang korang pun tak faham. Saya tak tahu. Faham ke? Tak faham. Saya buka kejap. Bila saya buat ni kan, memang saya kadang saya gelap. Dan muka korang. Tak baik. Habis bila saya fikir balik, betul, susah lah nak faham korang. Nak ke tak nak? Kau pendek ke? Nak kan dia tanam. Lepas dah santai-santai tu majlis pun habis. So ya Alhamdulillah. So kita orang on the way balik daripada Puncak Alam nak balik ke rumah. Kau ingat dekat ke? Semata-mata nak jumpa ialah artis yang saya tak kenal kan. Dia biasa-biasa je. Dia Islamik lah, under Tabiat Sentap. Nama dia Anik Muhai. So jomlah join kita orang. Best tau. So ini aktiviti je sebelum turun Grab. And ini okay, bye.